Nak menilai, perlu adil. Assalamualaikum semua. Prestasi kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP perlu dinilai secara adil. Memandangkan dana persaraan itu berjaya mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion. Angka itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa kepakaran, komitmen dan dedikasi panel pelaburan, pengurusan serta kepimpinan badan itu. Mengenai pelaburan dalam e-fishery, KWAP bukan satu-satunya badan yang melabur dalam syarikat pemula teknologi aquakultur itu. Syarikat pelaburan terkemuka Singapura seperti Temasek, SoftBank dari Jepun, Sequoia Capital, Aquaspark dan 42X Fund yang berpangkalan di Abu Dhabi dan Nostar dari Indonesia turut melabur. Syarikat-syarikat ini bukan kecil-kecil anak tuan-tuan dan puan-puan. Mereka adalah antara gergasi dalam sektor pelaburan. Mempunyai pengalaman yang luas. Tetapi turut terkesan dengan kemelut yang membabitkan syarikat e-fishery ini. Jadi untuk meletakkan kesalahan di bahu KWAP semata-mata bukanlah sesuatu yang adil. Apatah lagi menyalahkan pucuk pimpinan negara dalam hal ini. Malah kerajaan telah memberi jaminan bahawa tidak akan ada tolak ansur sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah dan penyelewengan dalam kes ini.